Alright guys, so kita ada customer datang pick up store kita hari ni beli monitor. Jom kita interview dia. Bang, boleh bang? Kita interview sekejap bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya 5 je soalan bang. Abang boleh jawab bang? Boleh, sila. Alright. First soalan saya adalah, siapa nama abang? Okey, nama saya Ali Bidaham. Alright. Kedua, Okey. abang dari mana? Pada Sungai Long. Berapa lama sampai kat sini? Tak sampai setengah jam lah kalau kajian. Okey. Tiga bang. Saya tanya, kenapa Mobicom? Kenapa Mobicom? Macam mana abang boleh kenal Mobicom ni? Saya memang dah lama cari kat Facebook sebab saya dia share. Harga dia ada yang kurang, bukan 6% memang beza harga dia. Memang interested, saya duit, saya proceed lah. Soalan keempat. Macam mana proses barang dekat Mobicom ni? Susah ke? Dia melalui online, boleh agak sikit. Masuk website dia, saya tukar dan saya nampak dia ada pop-up dan saya klik dan saya boleh just proceed pembayaran. Betul. Last question saya adalah, trusted ke Mobicom ni? Taklah orang-orang kita yang beli. Okey lah, why not? Beli je lah. Kalau nak mencari barang-barang gadget, mestilah Mobicom.